tu nak punya macam mana? Hi, welcome back to my channel. So hari ni Maira dengan Ana and Alo, kami nak beli barang and nak masak untuk Ramadan. Yes. Sekarang dah Ramadan ke apa? Ramadan ke Berapa lah? 7. Okey, 7. Okey, mana-mana je. Ramadan yang ke hari yang ke-7 dan Ramadan ke-8. So tengoklah barang yang kami nak beli and masak lagi. Sebab hari ni ramai full house. So kita tengok kita masak apa, okey? Apa tengok apa? Sampai susu. Berapa banyak? Ada berapa banyak? Sedap ke? Sedap kau ni. So, menu Ana untuk hari ni adalah enoki goreng. Lepas tu macam kalau ada sos cheese tu, kita boleh cicah dengan sos cheese tu. Rakam mana? Alamak, sedap rasa untuk apa tu? Malah sikit-sikit. Untuk apa lah? Malah sedap rasa. Untuk nak bagi sedap lah. Okay, masak apa? Kak Eja masak sotong goreng tepung dengan Maira nak buat ayak tu. Tu ayak ni. Kau orang jangan ambil kecil lah, jangan sangat ambil yang tu. So, ada masak apa? Ada masak ayam popcorn. Ayam popcorn dengan? Kecil lah. Koktel. Dengan koktel. Sekarang ni ada dekat Bazar Changlun. Sebab nak try pergi bazar. Kapur malah pergi bazar sebab ramai je. Ni kami pergi awal. So at least tak ramai orang sangat. Ambil vibe lah. Vibe. Guys, hasil tangkapan kami ialah apa? Tengok sikit. Murtabak songkok. Murtabak songkok tinggi. Susah kami nak lintas dulu. So, apa-apa kami bye. Bawa masak apa? Hari ni bawa masak sayur kailan ikan masin ala Thai. Bagi ala Thai sebab dia ada nampla. Okay guys, Maira nak mula buat ayak yang Maira cakap tadi tu, ayak solero. So Ana dah mula goreng dia punya apa? Enoki goreng. Enoki. Sekejap kita tengok. Okay.